Box of Horror, game hantu. Dalam game ni ada 4 game. Hari ni akak main dengan Muaz. Game dia ada The Missing Station, The Cursed Tunnel, Property Inspector, dengan yang keempat ni coming soon. Belum ada lagi. So hari ni nak main The Missing Station. Okay, jom kita masuk. Hari ni akak main dengan Muaz je, jadi kita main yang 2 player ni. Masuk sini Muaz. Okay. Okay, settle. The Missing Station. Go down the escalator. Okay, Muaz, jom. Boleh pakai lampu smartphone. Okay, go down the escalator. Lepas tu, Jepun. Should be the right one. From here we can get to Gina Station. That's where Mina usually gets off. Kita kena tunggu kereta api. Okay, boleh. Kalau tak ada smartphone macam gelap sikit. Let's look around to pass some time. Okay, jom kita tengok-tengok dulu kat sini ada apa. Kita kena tunggu kereta api tu dulu. So, apa ni? Bayar kot. Our phone can translate to... boleh translate. Ya ke? Macam mana? Ada night vision. Hey, can you tell me if you saw a friend? Ada nampak tak kawan dia? Dia tanya. Tinggi, rambut hitam dan wearing casual clothing. Siapa ni? Dia nak makan. Homeless. Okay, bagi kat orang tu. Terima kasih, sama-sama. Ya Allah, apa benda ni? Cepat naik. Mana? Mana nak naik? La ilaha illallah. Okay, tunggu. Naik. Mas. Sebenarnya dah naik. Okay, kita dah naik. Train berhantu. Dalam train tu ke dekat dia punya stesen, tak tahulah yang berhantu tu kat mana. Ya, dua lain. Macam train
Jom jalan-jalan sepanjang train ni. Ni lagi ada orang. Next Dia stop, pun sama. Hanasawa Station. Hanasawa Station. Lamanya, malah bila nak sampai ni? Mana Next pakcik stop, yang mimpi tadi? Union Station. Okey, dah nak sampai. Pakcik tu hilang. Ni tadi tiba-tiba ada kat sini. Kita pakai ni lagi lah. Boleh. Benda ni untuk kita senang cari clue. Dia boleh detect. So, kita scan satu-satu. Apa ni? Ni apa ni? Glue. Vending machine. Ni nama dulu. Mina punya bag. Mina punya purse. Ni apa ni? Especially sticking. Maybe we can do something with them. Ni ada benda kat itu setan dia kata. Kena pusing ni bagi dia sama. Bagi dia jadi mata. Macam mana? Pusing. Okay, pusing ni. Bagi dia sekali. Sekejap. Pusing. Sekejap. Pusing lagi sekali. Kan jadi mata. Apa ni mata-mata ni? Ada terowong. Ada terowong lah. Jom masuk. Jom. Traverse the methods. Ada hidden terowong dekat station. Wah. Okay lah, terus ni lah. Terus pasti ada benda kejap kan.
Lari. Sempat tak Muaz? Lah, pintu jadi teruk. Oh, stesen ni jadi teruk. Aku takut. Aku takut. Siap Muaz. Okay. Tak apa. Biar akak selesaikan. Ada bunyi telefon. Hah? Ambil train. Ni macam nak? Hey. Are you there? Yelah, kita orang kat sini tengah cari kau, Mina. Muaz duduk sini, You need Muaz. to come find me. Need come find. Ini suspicious ya. Macam pelik. I'm here. Here tu mana? Here tu mana? Manalah kita tahu. Mina seorang-seorang ke? No, I'm not alone. Mina ni dengan siapa? Ish, pelik tu lah. You. Apa Mina ni merepek? Macam tak pasti tu Mina. Mana? Jom. Mas. Ada bunyi kat situ. Kenapalah kat tengah-tengah tu, ya Allah. Lah, ni ke Minanya? Mina? Mina, bangun. Mina. Eh. La ilaha illallah. Dia lari. Muaz, cepat. Ya Allah, Mina ni lari pula. Orang dah jumpa dia lari pula. Rasanya bukan ni. Macam ada kereta api. Lah, cepat Muaz. Ya Allah, kena berlari. Kena berlari, aku tersepit. Ya Allah, bulu kili. Tiba-tiba ada tangan pula dekat tu dinding. Apa ni? Patah balik pula. Cepat Muaz. Oh, okey. Selamat. Kesian Muaz. Okey. Selamat kita selamat. Kereta api tu pun macam bukan real je. Macam pelik je. Hantu yang bawa tu. Okay, sekarang kena buat apa? Sabar Muaz. Sekarang ni kita kena buat apa? The train is gone. Mina pun dah pergi tempat lain. Kita dah stuck kat sini. Macam mana nak balik? Ada ke? Yalah macam tadi lah. Oh, yang ni okey.
Okay, dia boleh pilih nak naik train ke nak ikut pintu. Tapi Muaz macam takut, jadi kita naik lah. So, mungkin dia ada ending lain kot kalau pilih pintu tu. So salah satu lah. Boleh pilih sama ada ikut pintu tadi atau naik. Tak tahu mana satu yang selamat. Selamat ke ni? Tiba-tiba ada muncul. Muaz dah penat. Okay, so dah ending ke ni? La ilaha illallah, dia jadi teruk. Kita salah pilih ke? Rupa-rupanya train yang dah berkarat. Yang dah lama. Ya Allah. Apa tu? Lembaga hitam. Apa? Kenapa pandang-pandang? Mak kau pandang. Kita dah tersekat. Dah tak sekat. Dah start kat tengah. Tengah-tengah train. Next up, Rasanya macam salah ending ni. welcome home. Welcome home tapi saya tengok. Kita salah pilih. End of the line ending. Okay, ni ending yang ni lah. You board the train now forever. Mungkin kalau pilih pintu tadi dia ada ending lain. Mungkin yang safe. Sebab tadi macam bad ending. Kalau korang nak try, bolehlah try game ni. Nama dia Box of Horror. Kalau siapa yang dah try tapi try pakai ikut exit pintu, bolehlah bagi tahu apa jadi sebab tadi kita orang pakai exit yang night train. So kalau night train dia jadi itulah end of the line tadi. Saya rasa kalau kita masuk pintu tu dapat Euphoria. Tak tahu Muaz ya kot. Okey lah, sampai situ saja video kita kali ni. Jangan lupa subscribe. Bye bye.